Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya dari kami daripada grup T4K1 akan membentangkan kertas cadangan projek kami iaitu memproses ayam tiga. Okay, kami saya akan teruskan dengan latar belakang syarikat yang mana lokasi kami bertempat di Kelantan, iaitu Kampung Kelantan Panjang. Nama syarikat kami ialah Syarikat Fresh Chicken Enterprise yang mana dibubuhkan dengan hasil 4 perkongsian. Dan lokasi kami ialah Kampung Kubang Rambutan, Kampung Panjang, Kelantan. Okey, kami teruskan dengan carta organisasi. Saya sebagai Suzy binti Hanafi sebagai pengurus, dan Suzana Sima sebagai pengurus kawalan, Cik Hazriana Mak Husin sebagai pengurus pemasaran, dan Cik Zaidah Nawawi sebagai pengurus perakaunan. Misi projek kami iaitu menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan dan yang pastinya murah, halal dan berkualiti. Ia menjadi teras pada projek kami untuk meningkatkan lagi hasil keluaran dan menarik pelanggan. Objektif syarikat kami ialah iaitu mewujudkan persaingan sihat di kalangan peniaga, membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, dan juga menyambut seruan Perdana Menteri Malaysia. Antara faedah-faedah projek kami adalah memberi peluang pekerjaan terutama kepada penduduk kampung yang masih menganggur ataupun yang pencen. Seterusnya meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan yang mana kami dapat meningkatkan taraf ekonomi penduduk di kampung tersebut. Seterusnya meningkatkan ekonomi negara, memberi keuntungan yang lumayan pada kami. Memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Seterusnya kami pergi kepada lokasi. syarikat. Okey, faktor-faktor pemilihan lokasi antaranya adalah kerana populasi penduduk yang ramai, dan kemudahan asas yang baik seperti kemudahan jalan raya, pengangkutan dan sebagainya. Pasaran juga baik kerana di sana merupakan tumpuan kepada ramai penduduk. Bekalan ayam yang mudah didapati serta permintaan yang tinggi. Ini adalah tapak lokasi projek kami yang luasannya adalah 1.562 hektar. Nombor lot adalah 2419. Ini adalah peta lokasi projek. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Saya selaku pegawai pemasaran akan memfokuskan kepada rancangan pemasaran, kajian pasaran dan keperluan projek. Antara rancangan pemasaran yang perlu dititik beratkan adalah strategi pemasaran. Syarikat kami sentiasa memastikan
bekalan ayam yang dihantar kepada pelanggan kami sentiasa dalam keadaan bersih dan segar demi menjamin mutu ayam tersebut. Bagi orang-orang Islam, mereka tidak perlu khawatir atau was-was untuk mendapatkan bekalan ayam dari syarikat kami kerana kami menyembelih ayam tersebut dengan mengikut hukum-hukum syarak. Rancangan pemasaran yang kedua ialah strategi promosi. Strategi promosi ini penting untuk menarik minat pelanggan. Antara strategi promosi yang akan kami lakukan ialah dengan menampal poster dalam bentuk kertas di dinding dan menggantungkan kain rentang agar mudah dibaca oleh orang ramai. Strategi promosi yang kedua ialah menggunakan kad perniagaan, iaitu dengan mengedar kad perniagaan ke restoran-restoran, pasar raya agar mudah pelanggan-pelanggan kami menghubungi kami sekiranya mereka mahu mendapatkan perkhidmatan dari syarikat kami. Strategi promosi yang seterusnya syarikat kami lakukan ialah seperti media cetak dan elektronik, papan tanda serta penunjuk arah lokasi. Rancangan pemasaran lain ialah seperti strategi menentukan harga. Syarikat kami sentiasa memastikan harga yang dijual kepada pelanggan kami adalah berpatutan. Syarikat kami menawarkan harga yang terendah iaitu RM4.90 sekilo dengan harga yang diambil dari peternak iaitu RM3.50 sekilo. Ini juga bergantung kepada berat ayam yang dijual. Rancangan pemasaran yang seterusnya ialah kemudahan seperti telefon, fax, email dan sebagainya merupakan cara yang paling cepat, mudah dan menjimatkan masa. Ini memudahkan pelanggan untuk menghubungi kami sekiranya terdapat masalah dengan bekalan ayam yang dihantar dan memudahkan pelanggan-pelanggan baru kami menghubungi kami sekiranya mereka mahu mendapatkan perkhidmatan kami. Rancangan pemasaran yang terakhir yang kami gunakan ialah strategi perkhidmatan. Syarikat Fried Chicken Enterprise menyediakan perkhidmatan penghantaran bekalan ayam secara terus kepada pelanggan-pelanggan kami dengan menggunakan lori. Selain itu, kami juga menyediakan perkhidmatan memotong ayam kepada bahagian-bahagian tertentu mengikut cita rasa pelanggan. Kesimpulannya, rancangan pemasaran ini merupakan faktor penting bagi memastikan syarikat Fried Chicken Enterprise dapat bertahan dan sentiasa berdiri teguh. Kajian pasaran. Kajian pasaran harus dibuat bagi menentukan bekalan ayam yang siap diproses dapat dipasarkan ke tempat-tempat yang tertentu. Kajian pasaran dibuat dengan menggunakan kaedah penduga mendalam bagi mendapatkan data prima. Oleh kerana perniagaan yang kami jalankan adalah secara kecil-kecilan, jadi kami hanya memfokus kepada beberapa tempat saja seperti restoran, pasar besar, pasar tani, pasar raya dan kantin sekolah. Kami telah menjalankan kajian yang mendalam di 2 buah restoran, iaitu di restoran Mamak Spicy Special dan restoran Yati Ayam Percik. Kedua-dua pengusaha restoran ini sedia berunding untuk mendapatkan bekalan ayam segar baru sekiranya harga, kualiti dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah lebih baik dari syarikat pembekal yang sebelumnya. Selain itu, kami juga menjalankan kajian di Pasar Besar Siti Khadijah, Pasar Besar Tanah Merah, Pasar Tani dan di 2 buah pasar raya iaitu KB Mall dan Billion. Menurut supervisor di kedua-dua buah pasar raya ini, mereka tidak menolak untuk mendapatkan pembekal baru yang berkecimpung dalam bidang prosesan ayam segar ini sekiranya apa yang ditawarkan oleh pembekal tersebut menepati piawaian yang telah ditetapkan. Ini merupakan langkah-langkah pemprosesan ayam segar. Pertamanya, ayam dibeli daripada peternak. Seterusnya, ayam disembelih sebelum diproses. Kemudian, ayam-ayam tersebut dimasukkan ke dalam air panas.
Kemudian ayam diproses menggunakan mesin untuk membersihkan bulu-bulu ayam, membersihkan bahagian dalaman perut ayam, dan akhir sekali ayam ditimbang dan sedia untuk dijual. Ini merupakan keperluan projek. Dalam mengendalikan sesebuah projek, keperluan projek merupakan aspek yang penting bagi meneruskan sesebuah projek. Dalam projek pemprosesan ayam segar, kami memerlukan pekerja, modal, penternak, pengangkutan, pasaran, kemudahan fizikal seperti mesin memproses ayam, telefon, komputer, alatan pejabat dan sebagainya. Ini merupakan keperluan-keperluan yang penting bagi melancarkan sesebuah perniagaan. Ini merupakan gambar rajah bekalan ayam dari peternak-peternak ayam. Saya Suzana Seman sebagai pengurus kawalan untuk syarikat Freshchicken Enterprise akan memastikan pemprosesan ayam ini, terutamanya dari segi penyembelihannya, adalah mengikut biayawan yang telah ditetapkan. Malah sebagai seorang Islam, penyembelihan ayam ini hendaklah dilakukan secara halal dan menepati hukum syariahnya. Penyembelihan ayam tersebut juga hendaklah di persekitaran yang bersih dengan melakukan kerja secara bersih dan cermat. Hal ini kerana ia adalah untuk menarik minat pelanggan. Manakala ini adalah jadual aktiviti yang kami lakukan untuk menyiapkan projek kami. Seperti di permulaan projek ini, kami telah membentuk pasukan projek, iaitu yang telah mengambil masa 2 hari dan seterusnya. Ini pula merupakan jadual untuk rajah perangkaian dan juga jalan kritikal bagi projek kami. Kami telah mengenal pasti risiko bagi projek kami ini adalah apabila berlakunya wabak selesema burung yang telah mengakibatkan permintaan orang ramai ke atas ayam ini. Apabila berlakunya wabak selesema, permintaan terhadap ayam tersebut semakin berkurangan kerana takut dijangkiti dengan wabak tersebut. Malah apabila ayam ini diserang penyakit, ayam ini telah terpaksa dibunuh untuk mengelakkan sebarang kemungkinan yang akan terjadi. Persaingan bagi projek ini juga didapati adalah tinggi. Hal ini kerana syarikat Freshchicken Enterprise adalah masih tanggungjawab. Oleh sebab itu kami akan mencari alternatif bagi menarik minat orang ramai agar tertumpu kepada syarikat kami. Manakala bagi penyumbang modal bagi syarikat kami ini adalah dari Bank Petani Malaysia, iaitu sebanyak 150,000, dan ditambah dengan modal perkongsian kami berempat sebanyak 8,000, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan untuk projek kami adalah sebanyak 158,000. Manakala bagi belanjawan bulanan untuk syarikat kami adalah modal syarikat seperti mana yang telah anda ketahui adalah sebanyak 158,000. Manakala bagi kos tetap adalah 52,760. Kos berulang untuk 1 bulan syarikat kami adalah 65,408 dan 80 sen. Jadi kos keseluruhannya adalah
RM118,198.80. Dan kesimpulannya, kami merancang untuk meluaskan pasaran ayam kami ini ke pasaran yang lebih luas lagi, di mana kami tidak hanya tertumpu kepada kawasan projek sahaja. Sekian, terima kasih.